What up guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni kita bersama dengan Benda Napoleon Bob 500. Rasa rindu pula nak bawa Benda lepas pergi kilang Benda dekat China tu kan. Actually Benda ni dia the best manufacturer for motor-motor macam ni lah, motor cruiser bike. Dia punya Rotek ni risau juga ni. So memang banyak incoming dalam market motor-motor Benda ni. Banyak, terlalu banyak. Kalau cruiser memang aku rasa dia paling win. Kalau untuk motor-motor lain dia kurang, dia tak ada lagi. Bagi aku itu aku tengok dekat dia punya kilang, dia mostly cruiser, ATV, Benda. Memang mantap lah. Dia ada AMT, lepas tu dia ada yang apa, air suspension benda tu kan, hydraulic tu, itu yang function lah. LFC 700. Lepas tu ada V-twin yang dekat 1000cc tu. Bagus lah. Sebab dia mostly buat banyak engine, and dia baru nak start bermula untuk buat motor lah. Actually Benda ni very innovative lah in terms of dia punya model apa semua kan. Jalan lah. Twin. Alhamdulillah cuaca cantik. So hari ni kita bukan nak sembang pasal video Benda ni lah. Banyak dah aku buat video Benda ni. So kali ni kita nak pergi ambil satu motor. Kita kena pergi. So aku nak tinggalkan motor ni kat sana. So nanti kita tunggu next video kan. Sekarang agak busy. It's good to be back doing contents. Yang China tu kita settlekan cepat. Nanti kita boleh untuk konten motor yang lain. Motor apa di depan tu? Macam superbike. Macam Z9, Z8. Z9. Ni Z8. Z8 ni antara motor yang bagi aku dia evergreen lah. Dia betul dia garang, tapi just dia agak berat lah. Tapi kacak sebab belakang dia tajam. Model ni model Benda. Yang Napoleon Bob ni dia satu seat je lah, tak boleh bawa orang. Dia yang boleh bawa orang tu dark flag. Wow. Untuk 500cc gaya macam ni aku rasa dah cukup lah. Tapi motor ni aku tak berani nak lean sangat sebab memang rendah guys. Nampak dah kena dah. Hari tu masa test dekat kilang Benda tu pun orang China tu dah risau dah. Staff-staff dah cakap, orang Malaysia ni bawa betul-betul test tu. Sebab dia orang jarang jumpa jalan kona-kona ni. Mostly dia orang jalan je lah, negara besar, so straight dia banyak.
jumpa corner, rasa happy betul lu. Versus 650. Saya ingat dah bag tu bang. Macam ni boleh selesa buat motor je tu. Aduh. Capang habis tu, risau. Mesti main telefon je yang impit ni. Signal dengan lampu dia jelas. Aduh, accident ke? Patah lah motor dia. Ya ke? Patah dua mat. KJ motor. Ya ke KJ AX200. Mantap pun. Bagi aku ikonik lah. Sebab dia dapat keluarkan motor yang kita sekali pandang dah tahu dah bentuk apa. Dia bukan tiru-tiru. Kalau ada adaptive suspension tu ngamuk. Dan dia ikut berat berapa. Kalau naik 2 orang, nanti lama-lama dia akan, masa kita berhenti dia akan jangan rosak lah benda tu. Penat sikit lah belakang bawa motor ni. Sebab dia macam menunduk sikit. Dia macam tangan dengan kaki kau tak relax lah.
kiri bang. Hey.